Kalau benarlah Anwar sebabnya kenapa wang ni tak keluar, we must ask, mana prioriti Anwar? Sebab masyarakat India dulu agung-agungkan Anwar ni. Betul. Parti PKR ni kan. Anak India, anak saya. You masih ingat ya dia punya slogan dia tu? Tapi pada hari ini, what happened to that? Mana Ramanan? And the most important, mana Nurul Izzah? Kan dia cakap waktu pemilihan PKR tu, saya akan... Betul lah, Sudin. Tunggulah pemilihan PKR yang seterusnya. Sabarlah sikit. Sabar Lagi 3-4 tahun je. I'm so surprised both of them are missing. Habis je pemilihan terus hilang. Nurul Izzah hilang ke mana entah. Ramanan pun hilang ke mana entah. Takkan dia orang tak faham? Bang, simple je tau. Ramanan ni buat satu call kepada PMX. Betul? Dah lah nak jadi naik presiden parti kan? Betul. Lagi senang Nurul Izzah makan breakfast dengan daddy waktu breakfast tu, tanyalah apa jadi. Betul. But they're not doing it. Jadi mana prioriti kat sini? Adakah prioriti masyarakat India still there? Itu namanya Madani. Madani So this is where the problem lies. Masyarakat India ni sering ditipu oleh Madani. And we fall for it. Sekarang pada hari ini, sebab kita bagi muka terlalu banyak kat dia orang, sampai hari ini dana untuk masyarakat India 1 sen pun belum keluar.